Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk cara menyambung bacaan di awal surah, tengah surah, antara dua surah dan hamzah wasal. Saya, Nur Balqis Damia binti Naziri, nombor matrik 076900, merupakan pelajar ISM Pendidikan Islam dengan Kepujian kelas A. Okey, mari kita masuk kepada definisi Al-Quran. Dari segi bahasa, adalah bacaan atau himpunan huruf dan kalimah. Dari segi istilah pula, kalam Allah yang bermukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab yang diriwayatkan secara mutawatir dan membaca setiap hurufnya adalah ibadah. Bermulanya dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Okey, sekarang kita akan masuk kepada adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama adalah berwuduk sebelum membaca, di mana disunatkan kita untuk berwuduk. Yang kedua adalah membaca di tempat yang bersih dan sopan. Kita wajib memilih tempat yang bersih daripada najis dan menjaga aurat ketika membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah menghadap kiblat. Arah kiblat merupakan arah yang terbaik ketika membaca Al-Quran. Yang keempat adalah menjaga tajwid. Kita sebagai Muslim wajib menjaga tajwid ketika membaca Al-Quran supaya tidak mengubah maksud ayat tersebut. Yang terakhir adalah berdoa sebelum dan selepas membaca Al-Quran. Di mana sebelum membaca Al-Quran kita perlulah membaca Al-Isti'azah dan Basmalah. Dan selepas membaca kita pula berdoa kepada Allah supaya diberi kefahaman dan hidayah atas asbab kita membaca Al-Quran. Okey, sekarang kita akan masuk kepada cara memulakan bacaan. Di mana sebelum kita memulakan bacaan Al-Quran, kita perlulah membaca Al-Isti'azah. Apa itu Al-Isti'azah? Al-Isti'azah bermaksud memohon perlindungan kepada Allah daripada gangguan dan bisikan syaitan yang direjam. Lafaznya adalah A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, bila kita nak guna? Pertama, ketika nak mulakan bacaan Al-Quran secara berseorangan mahupun berkumpulan. Yang kedua adalah dalam majlis tadarus Al-Quran, pembaca pertama perlulah membaca Al-Isti'azah, pembaca kedua dan seterusnya pula perlu membaca Isti'azah ni secara perlahan sahaja. Selepas kita membaca Al-Isti'azah, kita perlulah membaca Al-Basmalah. Basmalah tu apa? Basmalah ni adalah satu lafaz pujian dan permulaan bagi setiap perkara yang baik serta sebagai permohonan keberkatan daripada Allah. Lafaz yang digunakan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bila masa kita nak gunakan basmalah ni? Pertama, disunatkan untuk membaca di setiap permulaan surah kecuali di awal surah At-Taubah. Kenapa? Ia haram jika kita membaca Al-Basmalah di permulaan surah At-Taubah dan makruh membacanya di pertengahan surah tersebut. Ini kerana basmalah ni membawa maksud keamanan dan surah At-Taubah ni tidak ada mengandungi makna keamanan kepada orang kafir. Okey, yang kedua adalah diwajibkan untuk membaca di dalam surah Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bahawa Al-Basmalah ni salah satu daripada ayat surah Al-Fatihah tersebut. Okey, seterusnya kita akan masuk cara memulakan bacaan. Dia ada 4 bacaan yang sahih. Iaitu, pertama, berhenti pada setiap satu. Yang kedua, sambung basmalah dengan ayat. Yang ketiga, sambung Isti'azah dengan basmalah. Yang keempat adalah sambung semua sekali. Okey, sekarang kita masuk pada contoh pertama, iaitu berhenti pada setiap satu. Iaitu berhenti sepenuhnya selepas setiap ayat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Okey, contoh yang kedua adalah sambung basmalah dengan ayat sahaja, iaitu kita kena berhenti selepas Isti'azah. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Contoh yang ketiga adalah sambung Isti'azah dan basmalah sahaja, iaitu berhenti sebelum memulakan ayat baru. Contohnya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Yang contoh keempat adalah sambung semua sekali tanpa berhenti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Contoh memulakan bacaan. Saya akan ambil satu sahaja contoh bacaan, iaitu berhenti pada setiap ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Okey, sekarang kita akan masuk kepada cara sambung bacaan antara dua surah. Dia ada 3 cara, iaitu pertama berhenti membaca basmalah mula surah baru. Yang kedua adalah sambung basmalah dengan permulaan surah. Yang ketiga adalah sambung akhir surah dengan awal surah tanpa berhenti. Contoh pertama iaitu berhenti membaca basmalah dan memulakan surah baru. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Okey, contoh yang kedua adalah sambung basmalah dengan permulaan surah. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Contoh yang terakhir adalah sambung akhir surah dengan awal surah tanpa berhenti. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Okey. Cara yang salah kita tak boleh buat, iaitu menyambung akhir surah dengan basmalah lalu berhenti dan menyambung surah seterusnya. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faja'alahum ka'asfin ma'kulin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Cara ini salah kerana basmalah ni dianggap penutup surah sebelumnya. Contoh cara bacaan antara dua surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul.
Bismillahirrahmanirrahim. Liilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Cara sambung bacaan di tengah surah. Dia ada 3 prinsip, iaitu kena kenal pasti dulu tanda wakaf. Itu adalah panduan kita sama ada nak berhenti ataupun teruskan. Yang kedua adalah jika kita berhenti, maka wajib sambung dengan bacaan yang sempurna supaya tak berubah maksud. Yang ketiga adalah elakkan berhenti di tempat yang menyebabkan maksud tu jadi tergantung ataupun salah faham. Sekarang kita akan masuk kenali tanda wakaf dalam Al-Quran. Yang pertama, simbol mim kecil yang dinamakan wakaf lazim, iaitu kita mestilah berhenti supaya makna tak terjejas. Yang kedua adalah lam kecil yang dinamakan la wakaf. Jangan berhenti dan teruskan bacaan. Yang ketiga adalah jim kecil yang dinamakan wakaf jaiz. Wakaf jaiz ni berhenti boleh, kita nak sambung bacaan pun boleh. Yang keempat adalah sod lam kecil yang dinamakan kil al-wasal aula. Hukumnya adalah digalakkan supaya menyambung bacaan. Yang kelima adalah simbol qaf lam kecil, iaitu dinamakan kil al-waqaf aula, yang digalakkan untuk berhenti dulu kemudian sambung bacaan. Yang keenam adalah 3 titik bertindih yang dinamakan al-mu'anaqah, yang diberi pilihan boleh berhenti di mana salah satu antara 2 titik tersebut. Yang terakhir adalah simbol sin kecil yang dinamakan saktah. Hukumnya adalah kalau sambung, kita mestilah berhenti sekejap dan tahan nafas untuk meneruskan bacaan. Contoh bacaan tanda wakaf dan hamzah wasal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ Qatalahumullahu anna yufakun. Sadaqallahul azim. Okay, sekarang kita akan masuk kepada contoh berhenti dan sambung di tengah surah. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey, saya berhenti di perkataan bil ghaib, iaitu dengan sukunkan huruf ba tersebut dan menyambung semula pada wa yuqimuna as-salat. Dekat sini maksud ayat tidak tergantung. Ini kerana bila saya menyambung wa yuqimuna solat, mereka mendirikan solat itu berpandukan kepada yu'minu, mereka yang beriman. Seterusnya kita akan masuk kepada jangan berhenti di mana-mana yang kita tak tahu, dia akan menyebabkan ia makna menjadi salah.
Contohnya, khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Okey, sadaqallahul azim. Okey, kat sini kita tidak boleh berhenti di khatamallah kerana Allah telah menutup. Kita tak tahu Allah telah tutup apa. Dan makna di sini telah menjadi tergantung. Oleh itu kita perlu membacanya secara terus ataupun berhenti di simbol qaf lam. Sekarang kita akan masuk topik terakhir iaitu hamzah wasal. Okay, sebelum kita masuk pada hamzah wasal, mari kita kenali dulu hamzah wasal tu macam mana. Okey, kita tengok di pada slide iaitu hamzah wasal ni adalah berbentuk alif, huruf alif dan atas huruf alif tu adalah tanda huruf seperti huruf sad. Contohnya adalah unzur, ihdina, alhamdulillah, ar-rahman. Okey, apabila hendak memulakan bacaan pada hamzah wasal ni, hendaklah dibariskan terlebih dahulu mengikut kaedah-kaedah berikut yang akan saya terangkan sebentar lagi. Kita akan masuk hamzah wasal dibaca baris atas. Hamzah wasal dibaca baris atas bila nak memulakan bacaan ketika kita berjumpa dengan perkataan merupakan isim makrifah. Isim makrifah tu apa? Iaitu alif lam ataupun isim mausul, iaitu allazi ataupun allati. Contohnya dekat sini saya sudah bagi 4 contoh, iaitu yang pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang contoh yang kedua ar-rahmanirrahim. Contoh yang ketiga adalah allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Contoh yang keempat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey. Setiap perkataan di awal ayat adalah kita berjumpa dengan huruf alif lam yang di mana kita jumpa dengan alif lam, kita perlu membaca hamzah wasal berbaris atas. Okey, sekarang yang kedua adalah hamzah wasal dibaca baris bawah. Di mana hamzah wasal dibaca baris bawah ni ketika memulakan bacaan jika berjumpa dengan perkataan merupakan fi'il dan huruf ketiga berbaris atas ataupun baris bawah, ataupun berjumpa dengan perkataan merupakan terbitan kata kerja yang lalu. Di sini saya letak 3 contoh, iaitu yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam. Irju'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Sadaqallahul azim. Terakhir adalah hamzah wasal dibaca baris depan. Di mana hamzah wasal dibaca baris depan ketika memulakan bacaan jika huruf ketiga dalam kata suruhan atau perintah berbaris hadapan. Okey, contohnya saya dah sertakan 3 contoh di sini, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Unzur kaifa darabu laka amthala fadallu fala yastati'una sabila. Contoh yang kedua, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Contoh yang ketiga, urkud birijalik haza mughtasalun baridun wa syarab. Sadaqallahul azim.